Okey, periuk nasi 13 tahun yang telah berkhidmat telah berjaya dibaiki. Tools yang digunakan adalah Smart Digital Multimeter Brand Total. Bila dah ada nilai ohm tu, first kita try disconnect antara kabel dengan periuk nasi. Kita pecahkan pada dua bahagian. So kita nak tahu sama ada periuk nasi ataupun kabel yang bermasalah. Macam ni kita cek balik nilai ohm dia ada berapa, ada nilai ke tak. Kalau macam ni masih ada nilai ohm, maknanya ada short lagi. Jadi kabel memang confirm short. Kabel memang confirm short. Lepas tu kita double check dekat periuk nasi sama ada short ataupun tidak. Okey, dekat sini kalau tengok multimeter tu dia tak ada menunjukkan sebarang nilai. So periuk nasi dalam keadaan baik, cuma masalah dekat kabel sahaja.